selamat datang ke KS Channel. Time ni kami sekeluarga dalam perjalanan nak ke Negeri Sembilan. Durian. Nak kakak? Ui. So, misi pertama kami keluarga ke Negeri Sembilan, kita singgah rumah ayah dulu. Sebenarnya ada event, ada kenduri kahwin saudara dekat Negeri Sembilan. So, alang-alang kita singgah rumah ayah dulu. Isman. الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Muhammad Firdaus bin Sabri, saya nikahkan kamu dengan adik kandung saya Nur Afiqah binti Yazid dengan mas kawinnya 200 unit tunai. Saya terima nikah Nur Afiqah binti Yazid dengan mas kawinnya 200 unit tunai. Tante Afiqah dan Firdaus sentiasa dilimpahi rahmat, kasih sayang dan kebahagiaan hingga ke syurga. Ibu sentiasa mendoakan yang terbaik sayang. Atau saya bilang kepada tempat yang tiada diketahui akan hidup atau matinya saya, atau saya sedang menjebak kecederaan pada tubuh badannya, dan dia kemudian membuat pengaduan kepada mahkamah syariah dan mahkamah selepas siasatan yang wajar mendapat ia yang benar, maka jauhlah atasnya satu talak
Siapa yang baca perempuan? Hai. Few moments later. Masuk ikut pintu pagar warna hitam ni. Straight saja. Okey, straight sahaja. Nanti sampai jumpa cerita pokok Nursery Cafe ni, turn left. Masuk ke kiri. Okey, masuk ke kiri. Okey. Ke atas ni Kemboja. Ke atas ni Kemboja. Bawah ni spa Bawah ni spa. So boleh park. Kemboja boleh park kat sini. Siapa yang unit Kemboja boleh park kat sini. Okey, berhadapan ni pun boleh parking. Yang ni untuk Mak Cu dan juga Pak Cik. Sini, unit Mak Cu dan juga Pak Cik Nanti terus je sampai nampak kat kereta tu ke kiri. Ke kiri tu untuk unit Cempaka. So siapa unit Cempaka dan unit lagi satu lupa dah. Tak apa, ni kita terus je dulu. Terus. Okey, nanti parking. Siapa yang unit Cempaka boleh parking kat sini. Okey, siapa ke Cempaka dan ke Sidang boleh parking kat sini. Nanti situ ada tangga, boleh naik ke Sidang. Situ ke Sidang, okey? Melon ni rumah staff. So atas tu ke Sidang, yang ni Cempaka. Untuk Pak Teh pun boleh parking kat sini juga. Sebab rumah Pak Teh nanti kena jalan sikit kat sini. Jalan sikit. Okey, yang ni Pak Teh Ni bilik pengantin, ni Pak Teh. Pak Teh sini Ros dah letak kunci kat tombol Kunci dah ada kat tombol. Ni Ros. Okey. Yang depan tu, dua tu Mak Cu dan Pak Cik. Oh my god. Alhamdulillah sampai homestay. Tengok homestay tadi dah sampai dah. Baru nak rekod. Allah. Tengoklah ni, siap ada nama lagi. Harry Family ni room 1, room 3. Jom kita masuk. Oh, sebelum tu view cantik. Kat sini. Assalamualaikum. Macam mana? Okey tak? Homestay sini. Best tak adik? Best. Dik. Oh, sampai lapar tengok muka. Allah, jovelnya. Kakak. Oh, ni bilik kita orang lah hari ni. Untuk 3 hari. Ini bilik Mak Ngah. Mana Wan? Oh, Wan dah tidur dah. Luas. Kita nak pergi surau berjemaah dulu dengan Ustaz. Alhamdulillah. Ini surau dia. Ada mana dah hantar link? Dia ikut. Ini. Siapa yang ada wakil apa ni hotspot kasih kuat dia. Tak mau tidak briefing je lah. Brief. Sebab kalau ada link tu boleh buka, ada slideshow.
Mak. Kembang kan itu? Ada. Makan malam. Ya betul. Tadi dia. Aisyah suka abang Adri. Tak abang apa? Ya. Aida makan. Tengok Aida semua makan ni. Sedap je. Awak nak ingin je. Tengok Aida makan. Habis lah masuk YouTube tadi. Mana buat YouTube. Sini. The next day. Gaya-gaya ketua kampung. Yeah, boy. Okay. Tak apa ni. BTS. Kawasan dalam. Oh, ada apa baru. Biar biasa lah dengan ni. Ngaira tadi. Ngaira. Kawasan Pelamin. Ini makanan buffet dia. Salad. Ada keropok. Nas. Asam lemak. Ayam merah. Kawasan Pelamin. Makan beradab. Pot DJ. Motor VIP. Ambil dia. Sini pun ada juga. Lauk-lauk dia. Papadum. Air-air. Oh, rojon dan burger. Ada burger kat sini. Ma. Ajak Khalid. Aku tertanya, aku rasa macam tidak percaya. Adakah ini benar-benar cinta? Rasa macam cinta pandang pertama. Cinta satu senyuman saat engkau hadir dalam hidupku. Seperti bunga yang layu kini mekar kembali. Beginikah rasa cinta?
Okay, mai, rojak. Rujak 5 bintang. Rujak 5 bintang. Rumah. Lik. Adik. Aiskrim ni. Oh, dah dapat aiskrim. Ha! Dah. Masih lupa nak aiskrim. Dah foto baju. telah menjadi titik pengenalan kepada perjalanan hidup baru yang memerlukan kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang yang berpanjangan. Yang paling penting dan really important ini kesabaran. Kita dengar kepada Hadidaku Amita, hari ini kamu melangkah ke alam baru. Jadi seorang isteri, kamu akan menempuh masa yang penuh dengan tanggungjawab dan ujian. Mak Alung Anak Alam ini berpesan, jadilah rumah tangga kamu dengan penuh kesabaran, cinta dan kepercayaan. Hormatilah pasanganmu sejauh sebagaimana kamu dihormati. Bila gembira jangan lupa bersyukur, bila berlaku perbezaan pendapat dan sepak langkah, belajarlah untuk beralah dan memaafkan. Ingat ya. Kepada Firdaus, kuasa Yang Mas Tari, kami sentiasa mendoakan agar rumah tangga yang ini dilimpahi rahmat dan kasih sayang, sentiasa dalam keberkatan Allah SWT, dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah, serta bahagia hingga ke alam hayat. Amin ya rabbal alamin. So, akhir kata dengan serangkap pantun khas buat pasangan hari kita, Afiqah Firdaus. Okay. Bunga mawar di taman mewangi, disirami hujan saat pagi. Afiqah dan Firdaus bersatu hati menempuh hidup suami isteri. Sekian, terima kasih. Daripada abang sulung kami pula, Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku abang sulung daripada Afiqah. Okey. Tahniah diucapkan buat adik bongsu saya tersayang atas perkahwinan yang penuh bermakna ini. Semoga ikatan suci yang dibina kekal ke akhir hayat. Dilimpah kasih sayang, kesabaran dan keberkatan dari Allah SWT. Semoga menjadi pasangan suami isteri yang saling melengkapi, memahami dan memilih ke arah kebaikan. Itu saja berayat. Dan ayat ada pantun juga. Pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Ikatan suci ini dipakai, moga bahagia hingga ke surga. Terima kasih. Tahu satu pantun tak ada? Ada?
Semua rintangan, cobaan dan tujuan di dalam masa berumah tangga mereka selepas ini. Yang pastinya sama-sama kita doakan mudah-mudahan ikatan yang terbina di antara Afrika dan juga Tunggal sini akan terus diberkati, dinaungi di bawah rahmat lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pastinya. Doa-doa daripada seluruh para tetamu, ahli keluarga, sahabat anda yang hadir pada hari ini, kita sama-sama menitipkan kata-kata ucapan yang terbaik buat Afrika dan juga Firdaus pada hari ini. Pastinya momen ini akan direkam semua. Kalau tadi suami berjumpa isteri berdua. Kasihnya ibu membawa ke syurga. Mari kita mengambil gambar bersama dengan ambil gambar mana? Hasilkan. Gambar. Kepada Firdaus untuk berada dan keselaminan bersama dengan semua. Nanti dia nak ikut jerit. Kalau dia geram kan. Siapa buat? Papa buat. Bab dia dah tahu kan. Syuk, tolong buka tu. Makan lagi. Ha? Dengan siapa? Dengan Cik Hafiz. Hei ni. Hei. Lari cepat lari. Oh. Jadi nak foto. Grup foto. Okey. Kakak tadi ingat kan kat rumah tadi kakak. Semua ready. Grup Ipoh, jom. Oh, cantik lah ambil gambar sini. Tengok gambarnya Dan. Jom. Jom. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi. Di sini jiwa
Okay, makan okey eh. Alright. Oi, baik Mak. Okey, belakang cik. Okey, ready eh? Okey, angka cakap 1, 2, 3. 3 terus jalan, start. Ya, belakang sikit. Belakang lagi. Okey. 1. Okey, sebelum tu AJK boleh tengok mana yang fall kena ulang balik. Okey, 1, 2, 3. Group A, Group B. Ulang balik. Okey, siapa yang habis straw dulu masuk dalam botol lagi pemenang. Oh, group A dah habis. Okey. Aisyah. Aina. Ainul. Aira. Rara. Yeay. Ain. Akif. Aisyah. Abu. Alhamdulillah. Syamsina. Ha? Azalia. Putri. Sofia. Seterusnya game emak-emak pula. Jangan laju mak. Laju sangat tu. Bola ni, saudara sama dengan Kak Dani, teguh bola ni tengok siapa yang banyak masuk. Kalau satu, Abang, sana lepas. Belumnya. Liza yang kira bukan Kak Ngam. Jadi yang buat undi. Mana sini? Okey. Satu, fokus tau. 2, 3. Boleh, biarkan. Bola. Rugi saja kat kau. Belum.
Baju, cakap sikit baju. Terima kasih. Boleh mo. Oh, ya. Wati. Channel padu. Apa lagi mo? Wah, pengantin baru pun join sini sekali ya. Dia masuk ni. Sama. Gunakan ilmu yang patut bagi. Jangan buat malu Sarawak. Bangang, tetap bangang. Tenang. Ambul. Pegang tangan tu macam apa kan? Orang tu pegang lagi. Tapi dah macam bangla. Sudah tak kenal main tak cukup. Siapa kat bos tu?
Cepat, cepat. Cepat, cepat. Kecilkan bongkar masing-masing. Kemut, cepat. Cepat, cepat. Lagi. Siapa? Aira. Halo, Rara. Masih muda. Jalan. Mana masih muda? Sekarang main. Ada peringkat mainan kali ini. Siapa yang akan menjuarai muzik? Jangan tolak-tolak. Jangan Tanya. Okey, gambar pula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Sampai akhir nanti. Cukup cerita sampai di sini. Hati suci kau rela hidupnya tiada baginya, kau tak berubah. Kau
Kau menguasai selautan yang tersembunyi di genggaman. Nafi dan isbat kau sandingkan sebagai tali pegangan. Sufi kau hilang di pandangan, ada di dalam kenikmatan engkau dan dia. Pasti kita akan terpisah. Andai tertutup tirai suci yang terang tidak nampak terang, inilah siksa menyakitkan sepanjang jalan. The next day. Ni buah apa Cik Ana nama dia? Kembang. 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 B-A-N-G. Kembang. Oh, dia macam mangga bau dia. Kan. Macam bau mangga. Tak, waktu ini. Buah kini pun Bang. Yang tu buah tarap. Buah tarap. Tarap. Ni buah tarap. Hari ni kita bagi makan makanan Sarawak. Ni buah tarap, dia macam cempedak. Mahal ke buah dia? Macam nangka ke? Rasa dia? Ni 37. Macam nangka ke? Kan? Ni buah tarap dia. Macam cempedak. Tu ada ambuyat. Sanai. Madam kenapa tak bagi? Manis nak. Pisau tak tajam. Wah, ni pun macam sedap ni. Ni lah. Makan. Dia pisau tajam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa buah-buahan Sarawak. Hasil. Hasil kasapan pagi ni. Makan apa? Banana. Okey. Buah apa? Tarap. Tarap. Dia macam lychee sikit. Kita bawa Sarawak ke sini Bawa daripada Sarawak. Sarawak ke Jalan Bung. Ni ambuyat. Dah, ambuyat dah. Turun tak turun dia? Turun sekejap. Mana siap pun? Saya cik. Aina tak ada. Tak boleh makan. Ambuyat. Rasa ambuyat. Ni ambuyat. Try lah rasa. Makanan Sarawak. Ni. Ambil sini. Pedas ke? Tak pedas. Dia rasa macam masam-masam. Oh, tak nak. Rasa dulu, kena rasa. Ni. Kif. Gimana? Makan. Tak ajak pun. Korang ke dah makan? Oh. Bestnya. Laju lagi. Nyanyi lah lagu. Buai laju. Kawasan kafe. Tutup hari. Laju lagi. Sampai. Wow.
Ayo mak. Oi, oi. Ayo jatuh. Jatuh pula macam mana ni? Oi. Oi. Ah tu. Oi. Oi yo yo. Oi. Oi yo yo. Oi oi oi. Oi oi.